Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk anda semua yang sedang bersama-sama dengan kami sudah semestinya dalam podcast Kawan Dengar untuk Johor FM pada hari ini. Sudah semestinya perkongsian menarik kami bawakan apa yang terdapat dari dalam negeri Johor, kita kupas, kita kongsikan untuk anda. Jadi yang menariknya pada hari ini kita terus bersama-sama dengan tetamu kita. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Kasim Tukiman. Orang yang hebat sebenarnya, yang mana banyak perkongsian, banyak ilmu yang akan dikongsikan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Beliau adalah ahli penasihat Jemaah Majlis Diraja Johor. Prof, terima kasih Prof sudi singgah ke studio kita pada hari ini. Dengan cerita-cerita menarik sudah semestinya. Dengan pakai baju Melayu sama kita ni Prof, tapi saya pakai kurta lah Prof, dengan baju Melayu Teluk Belanga. Ini memang ciri bangsa Johor. Bangsa Johor, betul. Baju Melayu Teluk Belanga, bersongkok. Kalau kat luar stokin hitam dan kasut hitam. Ya, lagi menarik Johor lagi. tak pakai capal. Dah siap pakai ni semua, kejap lagi Prof sama-sama berzapin. Okey, baik. Pada hari ini, kupasannya kita akan bercakap mengenai satu perkara. Saya tak pasti di kalangan kita yang berada di luar sana pernah terfikir tak mengenai perkara ini. Semua orang ada kad pengenalan. Semua orang ada nombor identiti mereka. Ialah yang terdapat pada kad pengenalan lah. Yeah. Dimulai dengan tahun kelahiran, bulan kelahiran dan hari kelahiran. Hari bulan kelahiran tu dipisahkan dengan 2 angka di bahagian tengah tu, dan di belakang tu terdapat 4 lagi angka. Jadi untuk 4 angka hadapan, 6 angka di hadapan, 4 angka belakang kita tak mau sebut. Kita nak cerita mengenai 2 angka yang berada di tengah tu. Yang mana kita tahu itu membezakan negeri kelahiran daripada setiap rakyat Malaysia yang mempunyai kad pengenalan. Jadi sudah semestinya kita tahu kalau di negeri Johor kita ada 01, juga kita ada 23. Ya, betul. Jadi untuk permulaannya Prof, sebelum kita pergi ke arah itu, kita nak saya nak tanya dulu dengan Prof berkaitan dengan sebelum kita menyentuh kenapa Johor 01. Kenapa Johor 01 Melaka 14. 04. 04, maaf saya, Melaka 04. KL wilayah Persekutuan 14, Selangor 10. Jadi setiap negeri tu ada perbezaannya. Jadi kita akan tanya untuk negeri Johor kenapa 01 sekejap lagi. Tapi untuk permulaan boleh Prof kongsikanlah secara ringkas latar belakang Prof sendiri sebagai ahli penasihat Jemaah Majlis Diraja Johor. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam maju Johor. Saya ucap terima kasih kepada pihak radio Johor Permata Selatan yang sudi menjemput saya dalam satu perkongsian ilmu berkaitan negeri yang kita cintai, iaitu Johor Darul Ta'zim. Sebenarnya saya telah berkhidmat dengan UTM sejak 1989 sehinggalah tahun bulan Mac 2021. Tapi satu yang rezeki yang tak disangka-sangka, pada 1 September 2020 yang di-Pertua Jemaah Diraja Johor, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Rahim Ramli telah meminta CV dari saya dan terus disembahkan pada Duli Aman Melayu Sultan yang sekarang ni Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan mulai 1 September 2020 saya telah diperkenankan oleh Duli Aman Tuanku untuk menjadi ahli penasihat Jemaah Majlis Diraja Johor anggota yang ke-12. Dan masa itu ada seorang ahli Jemaah yang mulia Engku Yusof mangkat. Jadi saya mengganti tempatnya. Jadi ini satu yang menarik sebab Jemaah Majlis Diraja kebanyakannya orang daripada state admin, pentadbiran negeri. Dan saya satu-satunya daripada pentadbiran daripada universiti yang dijemput masuk untuk masuk jadi ahli Jemaah Diraja. Baik Prof. Secara ringkasnya Prof, mungkin boleh Prof kongsikan apa sebenarnya yang Prof nak orang awam kita ni faham sebenarnya berkaitan dengan institusi Diraja Johor ni. Bila saya membuat kajian tentang sejarah Johor, dan sementara saya mendapat tempat dalam pelantikan sebagai ahli penasihat Jemaah Diraja Johor, saya rasa
ada banyak benda yang kita boleh beri keterangan kepada rakyat atau bangsa Johor. Dan ini seperti mana yang dititahkan oleh tuanku semasa awal-awal saya dilantik, saya diminta menghadap. Dan antara perkara yang dititahkan oleh tuanku ialah banyakkan research, banyakkan publication, penerbitan dan war-warkan kepada bangsa Johor. Jadi ini satu yang jelas bahawa sebenarnya sistem kesultanan dalam kalangan negeri-negeri Melayu bukan satu yang perkara baru. Telah diadakan, telah wujud sejak seawal abad yang ke-13. Malah dipopularkan di zaman Kesultanan Melaka. Malah selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis pada 24 Ogos 1511, Johor lah yang menyambutnya. Cuma masa itu selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis, Kesultanan Melaka tidak terus ke Johor. Dia bergerak ke ke Bentan dan terus ke Kampar. Dan Sultan Mahmud, Sultan Melaka yang terakhir itu telah mangkat di Kampar, dan Sultan Alauddin Riayat Shah II telah kembali ke Johor mulai 1528. Dan sebab tu kalau kita pergi ke Kota Tinggi, dia kata Kesultanan Johor bermula 1528 di bumi Kota Tinggi. Jadi maknanya kalau kita nak telurusi sejarah kesultanan ini, dalam tempoh 2 tahun lagi iaitu 2028, Kesultanan Johor berusia 500 tahun. Okey. Maknanya bermula 1528 sehingga 2028 ni nanti Genap 500 tahun. genap 500 tahun. Maknanya kita telah membina satu peradaban besar. Malah disebut oleh Profesor Leonard Andaya, Kesultanan Johor bukan kaleng-kaleng, dia kata. Dia tak sebut kaleng-kaleng lah, tapi saya yang sebut. Dia kata sejarah Johor ni bukan sekadar meneruskan kesinambungan Melaka, tetapi dia memancarkan satu tradisi kerajaan maritime yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Satu yang menarik lagi, menurut Andaya, Kesultanan Johor itu bukan sekadar jadi penerus Kesultanan Melaka, tetapi dia sebut menebus maruah politik bangsa Melayu di alam Melayu. Selepas kejatuhan Melaka, kalau Johor tak sambut, memang habis sistem kesultanan. Dan ini nak menunjukkan betapa Kesultanan Johor ini mempunyai sejarah yang syarat dengan warisan budaya, adat istiadat. Malah Johor terkenal di peringkat antarabangsa apabila wujudnya Kesultanan Johor moden. Baik, kalau kita lihat dari segi angkanya tu, bukanlah satu tempoh masa yang singkat, Prof. 500 tahun, 2 tahun lagi menjelang 2028, sudah semestinya banyak orang kata cerita di sebalik tempoh 500 tahun itu. Jadi kita nak terus kepada apa yang ingin kita sampaikan kepada penonton kita pada hari ini, Prof. Iaitu, ialah kenapa Johor 01? Itu topik daripada hari ini. Bila kita sebut, ialah dia seolah-olah ataupun seakan-akan ialah dia signifikannya bila kita sebut 01 tu adalah negeri Johor. Jadi apa yang Prof boleh kongsikan daripada awal? Kita tahu sejarah daripada awal, bagaimana boleh wujudnya ataupun angka 01 tu adalah diberikan kepada negeri Johor. Saya kira Jabatan Pendaftaran Negara dan Kerajaan Malaysia mempunyai kriteria tertentu untuk memilih nombor untuk setiap negeri. Dan dalam konteks sejarah Malaysia, saya lihat Johor antara negeri yang terkehadapan dalam pelbagai perkara. Daripada dulu lagi? Daripada dulu lagi. Contohnya, kalau kita lihat dalam konteks perlembagaan, Johor negeri pertama yang ada perlembagaan bertulis, iaitu pada 14 April 1865. Tahun 14 April 1865. 1865. Dan negeri yang kedua yang ada perlembagaan ialah Terengganu 1911. 16 tahun kemudian. Jadi ini nak menunjukkan betapa Kesultanan Johor antara yang paling awal. Kalau kita nak tengok negeri moden, Selangor, dia ada perlembagaan hanya selepas merdeka, iaitu 1959. Jadi bayangkan kita 1865, dan perlembagaan itu bukan sekadar perlembagaan, dia menggambarkan tiang seri wujudnya sebuah negara bangsa. Di mana pada perkara 1 hingga perkara 27 memerihalkan tentang institusi raja, kedudukannya dan peranannya dalam sistem pentadbiran.
Maknanya raja ni mempunyai kuasa yang sangat besar. Dan selepas itu, lepas perkara 28 hingga perkara 40 menjelaskan tentang peranan jemaah menteri. Bayangkan di negeri-negeri lain belum ada sebut istilah menteri, jemaah menteri. Johor dah ada 1895. 1895 ya. Sebagai contoh supaya kita tidak lupa. Negeri-negeri lain ada jawatan menteri besar 1948 selepas wujudnya Persekutuan Tanah Melayu 1 Februari 1948. Okey. Baru ada menteri besar. Aha. Johor ada jawatan menteri besar seawal 1886. Oh. Datuk Jaafar Muhammad yang rumahnya sekarang ini menjadi Muzium Tokoh Johor tu yang berdepan dengan gerbang untuk masuk Singapura. Ya. Jadi itu nak menunjukkan betapa Johor ni terkehadapan dalam sistem pentadbiran. Menariknya pula dalam konteks yang lain, kenapa saya kata demikian? Dengan adanya dokongan peranan Sultan, dengan dokongan peranan menteri-menteri ini, pentadbiran Johor dapat dijalankan dengan sebaiknya. Contohnya, Johor ada jawatan setiausaha kerajaan, iaitu Datuk Seri Ahmadiraja Datuk Abdul Rahman Andak. Dan beliaulah yang telah memajukan Johor dalam pelbagai bidang. Contohnya, jalan kereta api British buat daripada Perai sampai ke Gemas. Dan kerajaan Johor sambung daripada Gemas sampai ke Tanjung Puteri dengan alasan dengan majukan jalan kereta api, Johor dapat dimajukan ekonominya. Dan pada masa yang sama, selepas siap saja tambak Johor, jalan kereta api, Datuk Abdul Rahman Andak membina tambak Johor. Dan masa itu jambatan terbuka. Macam Terengganu sekarang. Maknanya Johor dah ada dulu. Dah ada jambatan terbuka tu. Dan dibom oleh pihak British atas alasan supaya tentera Jepun tidak masuk ke Singapura pada Perang Dunia yang Kedua. Jadi ini nak menunjukkan betapa Johor lebih awal dalam banyak hal. Dan masa itu Sultan Ibrahim memikirkan sebab tambak Johor, Selat Johor atau Selat Tebrau terlalu sibuk dengan tongkang-tongkang yang memunggahkan barang-barang dagangan daripada Tanjung Puteri untuk dihantar ke Singapura, diekspor melalui Singapura. Jadi terfikir pemikiran Sultan Ibrahim didukung oleh Datuk Seri Ahmadiraja untuk membangunkan tambak Johor. Dan untuk makluman, tambak Johor 95% duit itu dibelanjakan oleh kerajaan Johor, bukan Singapura. Sebab itu ketika perasmian tambak Johor pada 1924 disebut Johor Causeway atau tambak Johor. Kerana 5% saja yang dibayar oleh kerajaan Singapura atas alasan nak menyalurkan air paip daripada Gunung Pulai untuk masuk Singapura. Sebab Singapura kekurangan air ketika itu. Dan masa itu tidak ada perjanjian tentang berapa harga air. Begitu hebatnya Johor atas setia kawan kita dengan Singapura pada ketika itu. Jadi sebab itulah pada hemat saya dalam memerihalkan tentang 01 ni, banyak perkara yang boleh kita rungkaikan bagaimana Johor telah membentuk satu perlembagaan yang meletakkan bidang kuasa raja, meletakkan peranan Tengku Mahkota Johor, peranan jemaah menteri, dan satu lagi saya terlupa, Majlis Mesyuarat Kerajaan juga ada dalam perlembagaan Johor. MMK yang sekarang ni ada mesyuarat setiap hari Rabu. Bermula 1895. Di mana menteri besar dan naib menteri besar mempengusikan mesyuarat di kalangan pembesar-pembesar Johor untuk merancang dan membangunkan Johor atas titah tuanku. Jadi sebab itu pada hemat saya begitu hebatnya kelangsungan sebuah negeri bernama Johor Darul Takzim. Dan saya ingin suka mengingatkan di kalangan para pendengar sekalian bahawa Johor Darul Takzim namanya telah terukir dalam manuskrip Melayu sejak 1528. Johor yang Agung. 1528 dah ada nama Johor Darul Takzim. JDT yang cuba disebut ada kaitan dengan harimau yang cacat itu, iaitu Dengke dan Tepuk. Sebenarnya itu cerita rakyat, bukan fakta sejarah. Maknanya cerita rakyat ni adalah
pernah berlaku di zaman Kota Tinggi, iaitu di zaman Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Baginda dikatakan berjumpa dengan 2 ekor harimau yang cacat, satu nama Deke, satu Tepuk, dan itulah yang diwar-warkan kepada setengah-setengah orang. Itulah sejarah Johor. JDT sebenarnya tidak. Nama JDT ni ada kaitan dengan Jauhar, iaitu Johor Permata ni. Dan permata yang malah disebut oleh RTM Permata Selatan. Permata Selatan, yes. Dan ini satu yang menarik kalau kita kaji, supaya sejarah bukan sekadar cerita-cerita kosong. Sejarah berasaskan research, penyelidikan. Kerana nama sejarah dari perkataan Yunani, iaitu historia. Cuma dalam bahasa Inggeris disebut history. Historian bermakna research. Maknanya dengan ada research barulah ada fakta. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam konteks hari ini, berdasarkan perlembagaan tadi, kita boleh merungkaikan banyak benda. Malah kalau sempena hari Jumaat yang mulia ni, saya nak beritahu bahawa berdasarkan perkara 57 Perlembagaan Johor, Islam adalah agama negeri buat selama-lamanya dan tak boleh dipinda-pinda. Tetapi pada masa yang sama, Kesultanan Johor mengizinkan kebebasan beragama. Buktinya apa? Buktinya Sultan Abu Bakar telah mengurniakan tanah untuk rumah-rumah ibadat di sepanjang jalan terus. Berguna dengan bangunan gereja, Tok Kong Cina, kuil di tengah-tengah tu, kemudian tu kuil Sikh dan juga kuil bagi masyarakat India. Dan itu kurniaan tuanku. Jadi itu yang saya nak kata bahawa hebatnya Kesultanan Johor yang mendalatkan Islam sebagai agama negeri buat selama-lamanya. Dan sebab itulah baginda Sultan Abu Bakar memilih satu tapak yang tinggi bersebelahan dengan Istana Besar sebagai satu tanda syiar Islam itu sangat tinggi, iaitu di mana wujud dibina bangunan Masjid Sultan Abu Bakar. Cuma baginda tak sempat hidup pada masa itu sebab baginda mangkat pada akhir 1865 dan telah dirasmikan Masjid Sultan Abu Bakar pada 1 Februari 1900. Maknanya kalau tak lama lagi kita boleh sambut 1 Februari 1900 perasmian Masjid Sultan Abu Bakar. 1900. Ya. Dan selepas daripada perasmian Masjid Sultan Abu Bakar itulah Sultan Ibrahim, Sultan Sir Ibrahim telah mengeluarkan donation baginda untuk membina Masjid Pasir Pelangi. Kerana di situ banyak kawasan istana di kalangan kerabat dan juga penduduk. Jadi di situ baginda wakafkan duit sendiri untuk bina masjid di Pasir Pelangi. Tapi untuk makluman Cik Sofi, sejarah berulang. Sultan Ibrahim dengan perkenan budi bicara baginda telah membina sebuah masjid lagi, iaitu bersebelah dengan Istana Bukit Serene. Atas titah tuanku, sebab ada dana yang sekarang yang dalam proses pembinaan tu. Ya, itu dana sebahagiannya daripada dana pemilik almarhum Laksamana Tengku Jalil. Jadi duit itu baginda kata wakafkan dia untuk bina satu lagi masjid. Bina masjid dan pahalanya mengalir kepada almarhum. Dan inilah satu tanda bagaimana syiar Islam berkembang. Malah Sultan Sir Ibrahim lepas saja siap Masjid Pasir Pelangi 1912, baginda menitahkan semua daerah di Johor, masa itu ada 8, wajib ada masjid daerah sebagai tanda syiar Islam seluruh negeri Johor. Itulah hebatnya Johor dalam konteks syiar Islam. Malah menarik kalau saya katakan satu lagi, undang-undang Islam di Johor adalah hasil daripada kerjasama antara Sultan Abdul Hamid II Turki dengan Sultan Abu Bakar ketika Sultan Abu Bakar mengadakan lawatan ke Istanbul. Dan masa itu Sultan Abu Bakar sangat menghormatkan Sultan Abdul Hamid II sebab Sultan Abdul Hamid II ni bukan pemimpin Turki, pemimpin dunia Islam, Empire Osmania. Dan satu yang menarik dalam satu sejarah yang pernah saya baca, Sultan Abu Bakar duduk jauh kerana takut hormat sangat dengan Sultan dan dipanggil untuk duduk bersebelahan. Maknanya Sultan Abdul Hamid II Turki mengiktiraf Kesultanan Johor sebagai kesultanan yang bertunjangkan Islam. Dan untuk makluman, hanya Johor saja yang ada hubungan dengan Turki.
Tak ada negeri-negeri lain. Mhm. Dan ini menarik, dan masa itulah daripada perjanjian tersebutlah Sultan Abdul Hamid II Turki telah menghadiahkan satu makalah undang-undang majalah Ahkam Adliyah Turki diserahkan kepada Sultan Abu Bakar untuk digunakan di Johor. Dan itulah undang-undang Islam Johor dipakai guna undang-undang Turki. Daripada Awal lagi. Malah di zaman Sultan Abu Bakar, baginda melarang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Oh, pada ketika itu Bahasa Arab. dalam bahasa Arab. Jadi di zaman Sultan Syed Ibrahim, atas maslahat supaya bangsa Melayu ataupun orang Islam boleh membaca kandungan perlembagaan undang-undang Islam itu, maka diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi ini satu lagi gambaran, dan sebab itulah untuk makluman semua, Johor Bahru pernah menjadi bandar berkembang dengan Istanbul 1981 sebagai satu tanda hubungan Johor dan Turki. Baik. Dan menarik satu lagi. Sebab itulah, atas dasar itulah almarhum Sultan Abu Bakar menitahkan supaya semua masjid-masjid di Johor ketika hari Jumaat mendoakan Empire Osmania. Doa untuk khutbah kedua. Cumanya apabila Kamal Atatürk menjadi presiden, dan kita tahu siapa dia Kamal Atatürk, 1924, dan lepas dia menjadi presiden Turki, Sultan Syed Ibrahim menitahkan doa kepada Empire Osmania ditukar menjadi doa Sultan Johor. Dan sampailah Sampai ke hari ini. hari ini. Baik. Itu dia Prof. Bila kita lihat kenapa, mudah-mudahan terjawablah kan, kenapa Johor 01. 01 tengok orang jadikan ianya sebagai simbol kebanggaan kita sebagai bangsa Johor. Di mana-mana, di baju orang nak letak kan, sebagai logo, sebagai apa. 01 melambangkan identiti Johor itu sendiri. Kalau mana Prof kongsikan, tak hairanlah mengapa kita boleh bercakap 01 tu maknanya yang paling awal, yang terawal diberikan kepada negeri Johor atas sebab pembangunan yang terdahulu. Maknanya negeri Johor telah pun memulakan empayanya ataupun kerajaannya daripada terdahulu, lebih awal berbanding negeri-negeri lain yang ada di Malaysia. Yeah. Baik, dalam konteks ataupun kita nak cakap berkaitan dengan pemahaman juga Prof, yang membawa makna 01 ni, selain daripada untuk bangsa Johor, mungkin ada maksud lain yang memberi maksud lebih mendalam, bukan saja dari sudut sejarah, dari sudut pentadbiran kerajaan negeri sendiri, mungkin ada perkara-perkara lain lagi Prof. Kalau saya menelaah sejarah Johor bermula dengan kesedihan. Kerana pada bulan Februari 1819 kita kehilangan Singapura. 1819, okey. Ya, di mana Stamford Raffles telah dikurniakan satu kawasan pulau oleh Sultan Hussein Shah sebagai satu perjanjian timbal balas antara Stamford Raffles dengan Sultan Husin. Dan masa itulah kita kehilangan kedaulatan ke atas Singapura. Dan ada satu lagi perjanjian, iaitu pada 17 Mac 1824. Tadi 1819, ini 17 Mac 1824 kita kehilangan Riau Lingga. Dulu kan nama Johor Riau Lingga. Okay. Dan bukan Riau Lingga saja, Sumatera Timur pun menjadi kita hilang. Pada awalnya dulu itu semua di bawah pentadbiran kerajaan Johor. Kalau kita pergi Indragiri, kita pergi Jambi, kita pergi Pekanbaru, Siak, itu semua Johor punya. Jadi bila perjanjian 1824 Inggeris Belanda hilang kedaulatan Johor. Sebab itulah dari segi pentadbiran, Kesultanan Johor bermula dengan Sultan Abu Bakar memastikan kedaulatan Johor dengan perjanjian-perjanjian. Malah kalau saya kata lebih awal, sebelum di zaman Temenggung Ibrahim dan Ibrahim pun dah ada perjanjian. Contohnya, bagi kita bangsa Johor kena tahu, pada 10 Mac 1855, iaitu Sultan Ali Iskandar Shah, iaitu putera kepada Sultan Husin, telah menyerahkan Johor dan kedaulatannya selama-lamanya kepada Temenggung dan Ibrahim Seri Maharaja. Jadi sebab itulah bermulanya dinasti Temenggung di Johor. Yang sebelum tu dinasti Bendahara. Jadi dalam konteks ini kita lihat
bagaimana Kesultanan Johor mula diterajui dengan secara moden. Masa itulah Temenggung Dayak Ibrahim telah memindahkan pusat pentadbiran Johor daripada Teluk Belanga ke Tanjung Puteri, iaitu Tanjung Puteri ni satu kawasan di setulang laut. Daerah kita masa itu namanya Iskandar Puteri. Iskandar Puteri. Dan Sultan Abu Bakar telah jenamakan Iskandar Puteri pada 1 Januari 1866 sebagai Johor Baru. Oh, nama asal Johor Baru tu sebenarnya Iskandar Iskandar Puteri. Puteri. Jadi maknanya kalau siapa yang sambut tahun melawat Johor hari tu 1 Januari 2026 hari tu, nama Johor Baru berusia 160 tahun. Okey. Itu Sama dengan selepas nama Iskandar Puteri tu, ya, pada asalnya. pasal pada peringkat awal 1855 tu namanya Iskandar Puteri. Tapi lepas 1 Januari 1866 nama Johor Baru. Serentak dengan itulah Istana Besar Johor dirasmikan. 1866 pun berusia 160 tahun. Jadi itu nak menunjukkan betapa kalau kita nak kaji sejarah, betapa lamanya sejarah pentadbiran Johor. Jadi berdasarkan itulah Sultan Abu Bakar memastikan kedaulatan Johor dalam perkara 15 dan 16 dalam Perlembagaan Johor. Menurut baginda, mana-mana orang termasuk raja wajib mempertahankan kedaulatan Johor. Dan ini satu yang menarik kalau kita kaji, dan sebab itu semasa zaman Sultan Abu Bakar, selepas perjanjian antara Temenggung Dayak Ibrahim dengan Sultan Ali Iskandar Shah, pada 17 Jun 1862, baginda buat perjanjian dengan Pahang. Iaitu dengan mengadakan sempadan sungai Endau sebagai sempadan. Dan menarik Cik Sofi, ramai orang tak tahu 10 tahun yang awal Pulau Tioman milik Johor. Okey. 10 tahun awal 1862 sampai 1872. Okey. Pada asalnya. tapi saya ada sedikit keyakinan kenapa Pulau Tioman diserahkan kepada Pahang. Sebab dalam perjanjian tersebut, perkara pertama disebutkan, Johor dan Pahang diakui sahabat selama-lamanya. Okay. Dan sehingga sekarang kita nampak. Ya. Apabila Tuanku Agong yang lepas berkahwin dengan adik kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini satu yang menarik kalau kita kaji. Malah kalau kita kaji lebih awal, pernah berlaku, iaitu Tengku Ampan Mariam, anak kepada Sultan Abu Bakar, pernah berkahwin dengan Sultan Mahmud Pahang. Tapi oleh kerana baginda sakit, jadi baginda dapat memerintah 3 tahun saja. Jadi lepas balik daripada selepas kemangkatan Sultan Mahmud, Tengku Ampuan Besar Mariam balik ke Johor, dan baginda ini satu lagi sejarah bagaimana hebatnya Serikandi Johor. Sanggup mengorbankan hartanya lebih kurang 7 hingga 8 ekar untuk dibuat Kolej Tengku Ampuan Mariam di tengah-tengah Bandaraya Johor Baru. Bagi membolehkan anak-anak Melayu berbangsa, anak-anak Melayu, kaum wanita untuk menuntut ilmu setinggi yang mungkin. Itu jasa besar Tengku Ampuan Mariam.